Korang mesti ingat, tapak kaki gajah ni keras macam batu kan? Badannya yang besar, berat beribu kilo. Logiknya tapak kaki pun mestilah kebal. Tetapi sebenarnya, bahagian bawah kaki gajah tu lembut dan sensitif. Sebab itu kalau korang pergi ke zoo, kadang-kadang nampak gajah angkat kaki bila penjaganya minta. Ramai ingat itu sekadar aksi yang comel, padahal itu adalah rutin rawatan. Gajah liar boleh berjalan berpuluh kilometer sehari. Pergerakan itu buat tapak kaki dan kuku dia haus secara semula jadi. Macam tayar kereta yang sentiasa bergerak, haus secara sekata. Tapi gajah zoo tak berjalan sejauh itu. Bila kurang bergerak, lapisan pelindung di tapak kaki akan menebal dan mengeras. Lama-lama boleh retak, sakit, malah menyebabkan jangkitan. Sebab itu penjaga zoo kena cuci tapak kaki dan potong kuku secara berkala. Bukan sebab nak manja kan, tetapi sebab itu keperluan kesihatan. Nampak macam perkara kecil, tapi untuk haiwan sebesar gajah, penjagaan tapak kaki ini boleh jadi beza antara hidup dan selesa, atau menanggung sakit setiap kali melangkah.